Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Yang saya kasih Ustaz Bukit, yang dikasihi sahabat saya Ustaz Haslin Kepulauan Raihan, Ibu Wali Kota, bapak-bapak kantor, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita berada dalam bulan, hari itu ialah Ramadan, kemudian Syawal, ini Zulkaidah, kemudian kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan-bulan ini disebut sebagai bulan haji. Tuan-tuan kena ingat kelebihan bulan-bulan ini. Nabi SAW ada bersabda, Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah ke umrah Allah ampun dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan kecuali syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berada dalam bulan ini, digalakkan kita pergi haji. Tetapi nak pergi haji, tuan-tuan, kita ada kuota tertentu. Macam di Malaysia, saya daftar tahun lepas, saya akan dapat pergi haji 2076. Maksud dia mati, hidup, mati, tak pergi lagi, tuan-tuan. 2076. Tak tahulah dekat Aceh macam mana. Sama kan? Tak tahulah. Sebab itu saya nak bagi tahu, sepatutnya kita dapat pergi haji. Tetapi nak pergi haji bukan senang. Sebab apa? Sebab haji yang mabrur, syurga tempat kita. Tuan-tuan tahu atau tidak, hari ini jemaah haji di Mekah 100 orang lebih telah syahid di jalan Allah kerana satu menara jatuh menimpa mereka. Allah, keren jatuh. Masya Allah, tuan-tuan. Cuba bayang, tuan-tuan yang duduk di sini, tiba-tiba kemah ini roboh, semua syahid. Tapi saya janganlah, tuan-tuan lah. Alhamdulillah, syahid jalan Allah, pahala tempat kita. Sebab itu saya nak bagi tahu, tuan-tuan, saya bawa jamaah umrah dan haji dah banyak kali. Saya nak cerita satu kelebihan, ada seorang hamba Allah. Sebab apa? Kita pergi haji yang kata kelebihan itu, kita sembahyang 1 rakaat di Masjid Nabawi 1000 pahala. 1 rakaat di Masjid Haram 100,000 pahala. Sebab itu ada orang yang pergi haji balik tak sembahyang dah, sebab banyak pahala. Sebab itu saya nak bagi tahu, tuan-tuan, pernah satu ketika saya bawa jamaah haji 2006. Cerita ni menyentuh hati, dalam YouTube ada. Ada seorang pakcik dekat waktu wukuf di Jabal Rahmah. Tempat mustajab ialah Jabal Rahmah, satu lagi di Multazam. Di Jabal Rahmah itu saya bagi tausiah selepas waktu Zuhur. Saya nak cerita kehebatan ini. Ada seorang pakcik, saya kata okey, pakcik paman ya, paman. Doa mustajab. Ada seorang pakcik, dia duduk sebelah saya. Dia tak mampu bangun. Ibu-ibu, bapa-bapa, tahu tak apa paman ini doa? Dia angkat tangan dengan nada sayu. Ya Allah, bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Dia minta mati dalam kain ihram. Saya tengok dia doa lagi. Ya Allah, bagi aku mati ya Allah dalam kain ihram yang ku pakai ini ya Allah. Dia doa lagi. Ya Allah, bagi aku mati dalam kain ihram ini ya Allah. Kemudian saya tanya, pakcik, kenapa doa macam itu? Ustaz, hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang diterima oleh Allah tiada balasan syurga Allah. Kalau saya mati dalam ihram, saya jadi syurga. Ustaz, insya-Allah. Saya kata, ya Allah, habis waktu Zuhur, kemudian masuk waktu Maghrib sampai waktu Isya, saya kata, jamaah, jom kita pergi Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah, tiba-tiba zahmah, tak boleh masuk. Dia kata, driver, supir, jom kita pergi Mekah. Driver tadi, supir tadi bawa pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, sampai di Kaabah. Saya kata, jamaah, jom kita tawaf. Jamaah ikut saya, sebab saya mutawif. Baru ni ada seorang pakcik, paman, dia kata, saya 4 kali lah pergi haji. Saya pergi dengan satu syarikat, bagus syarikat itu. Saya kata, siapa yang bawa? Dia kata, ada seorang tu namanya Mutawasitah. Saya kata, Mutawasitah tu apa? Tu yang bawa orang. Mutawif kot. Mutawif. Dia kata Mutawasitah. Nampak sangat tak faham. Kata jamaah, ikut saya nak bawa. Jangan susah hati.
Jadi tawaf yang pertama, saya kata subhanallah, dia orang pun ikut subhanallah, subhanallah. Tawaf yang kedua, alhamdulillah, dia orang pun ikut alhamdulillah, alhamdulillah. Tawaf yang ketiga, tiba-tiba tak boleh jalan kerana di depan ada halangan. Saya kata tarik, 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 bagi jalan. Jamaah belakang tarik, tarik, tarik. Saya habis, dia kata kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut, kami ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan, mana tahu. Masya Allah, nampak sangat tak faham. Kita pakcik, Masya Allah, doa pakcik. Habis saya bawa pergi sa'i. Dah habis sa'i, saya kata jamaah angkat tangan. Saya doa, ya Allah. Mereka gunting bertahalul. Saya kata, ya Allah, kau gugurkan dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ini ya Allah. Gunting. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Di Mekah seorang menangis, 40 orang menangis. Bila semua menangis, kata jamaah, jom kita pergi Muzdalifah. Kalau tak pergi kita kena bayar dam. Pakcik tadi senyum aja. Ustaz, saya dah haji dah Ustaz. Kalaulah saya mati Ustaz, saya jamin syurga. Dan pakcik kena pergi pakcik. Kalau tak pergi kena bayar dam. Tak apa Ustaz, dam pun dam lah. Kemudian sampai di Muzdalifah, tengok kelebihan. Sampai di sana kami sembahyang subuh. Kemudian saya bawa jemaah balik ke hotel. Hotel tu nama Qurtobah. Sampai di hotel, saya kata jemaah turun. Pakcik tadi turun daripada mobil. Dia pijak bumi haram di depan babul umrah. Tiba-tiba dia lemah, dia jatuh di atas riba saya. Bila jatuh, dia memandang ke langit. Tiba-tiba dia sebut Allah. Dia mati dalam ihram. Seperti mana dia doa, dia mati sebut kalimah Allah. Dia mati depan babul umrah. Dia mati di tanah haram. Dia mati tuan-tuan dalam keadaan berwudu. Sebab baru solat subuh. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, kita mati dalam majlis ilmu, sama tak pahala dia? Sama. Tetapi kenapa orang tak nak datang majlis ilmu? Minta maaf ya bapak, ibu-ibu, saya cakap suara kuat sedikit. Sebab itu style saya di Malaysia. Kalau saya baca khutbah di Malaysia, siapa tak boleh tidur? Sebab kalau saya baca khutbah, saya tengok siapa, dia orang tidur. Woi! Jangan tidur! Sawang, siapa tak boleh tidur? Ini di Aceh baca khutbah, alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Semua tidur tuan-tuan. Saya di Malaysia, siapa tak boleh tidur? Pernah saya baca khutbah, nak cerita tuan-tuan. Ada satu masjid dekat Selangor, di Malaysia lah. Kebanyakan pegawai kerajaan, bapak-bapak, inilah kantor. Dia orang datang, dia orang duduk tepi-tepi aja. Itu yang tepi-tepi tu bapak kantor lah tu. Nampak? Dia orang nak tidur tuan-tuan. Saya naik baca khutbah, saya tengok. Oh, tidur ya tuan-tuan. Nabi ihtamarat ainahu, merah mata. Saya bukan merah mata, suara saya kuat. Saya tengok dia orang tidur, lepas ittaqullah, saya pun, "Hai! Jangan tidur!" Dia orang, ni khutbah apa ni? Ada seorang pakcik paman, dia tidur di belakang. Dia tidur pukul 11.30. Kan dia tidur. Saya kata, "Hai! Jangan tidur!" Dia bangun-bangun, dia kata apa? Wajah. Lepas tu dia balik terus tuan-tuan. InsyaAllah. Memang kurang ajar betul lah pakcik. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu cara dakwah kita. Saya macam tu. Ustaz Hasli dia pandai menyanyi. Saya kalau menyanyi tuan-tuan, hujan terus. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, apabila pakcik tadi mati, isteri dia turun daripada mobil. Dia tengok suami dia mati, dia menangis. Saya kata, "Makcik, jangan menangis makcik. Suami makcik mati depan babul umrah. Suami makcik dalam kain ihram. Suami makcik mati dalam wudu. Suami makcik mati dah siang haji. Suami makcik mati sebut kalimah Allah. Suami makcik jamin syurga Allah." Dia kesat air mata. Alhamdulillah. Itulah tanda syukurnya tuan-tuan, kita berada dalam bulan haji. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi, marilah kita dalam bulan haji ini, kita doa banyak-banyak kepada orang yang berada di Mekah sekarang dan Madinah, supaya mereka dapat haji yang mabrur. Kita macam mana?
kita puji banyak-banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Macam mana kita banyakkan selawat, kita banyakkan takbir, kita banyakkan menzikir zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Raihan, satu lagu untuk puji-pujian kita.